Atas rahmat dan izinnya dapat kita berkumpul pada pagi ini dalam satu program jualan ramah yang dianjurkan untuk julung-julung kali pertama ni. Kali pertama yang kita buat dalam kawasan kamp. Untuk bulan 10 ni ada lagi 3 jualan ramah yang akan kita buat. Jualan ramah ni ialah sebahagian daripada inisiatif kerajaan sekarang, kerajaan pusat, yang mana ni adalah sebahagian daripada usaha kita untuk bantu ringankan beban tuan-tuan dan puan-puan, terutama yang memerlukan barang keperluan apa semua kan. Dan rata-rata barang keperluan yang ada hari ini jualan harganya 30 ke 35% murah, diskaun daripada harga di pasaran lah. Ini sebahagian daripada program yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk bantu kita semua supaya dapat dalam keadaan kehidupan yang makin mencabar sekarang ni, kos yang makin tinggi. Ini cara kerajaan nak bantu. Dan pada mulanya jualan ramah ni tak silap saya sebulan sekali. Sekarang ni dah diarahkan supaya jualan ramah ni dibuat hampir tiap minggu ni.